Bina ayat bahasa Arab jadi mudah. Akan dapat game kawin. Okey, kawin. Korang dapat game kawin. Pertama, korang akan dapat 5 kotak ni. Korang dapat buku ni. Ni buku apa? Cara bermain dan formula susun ayat. Formula susun ayat. Kita akan... Okey, kita sediakan kat sini. Cara memulakan permainan. Dia bagi tahu ini apa, kad warna ni apa, maksud dia semua sekali. Kuning untuk apa, mubtada, fi'il madhi, fi'il mudhari', khabar, fa'il, semua sekali ada kat sini. Lepas tu, okey, dia bagi contoh juga. Pesanan. Bagi formula juga, nota-nota, cara-cara, contoh-contoh yang boleh dimainkan. Bagi juga formula. Kalau nak hafal boleh tengok kat sini. Saya sediakan juga dia punya video supaya dapat faham. Untuk ni juga. Okey, huruf jar, zaraf ataupun arah lah arah ataupun tempat lah. Okey. Kat sini kita bagi juga. Ini antara tajuk-tajuk yang boleh kita main tau. Contoh jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey. Lepas tu, ni pun kita bagi juga tonton video. Video semua free saja, boleh tonton. Ni formula. Isim campur isim. Okey, pastikan yang pertama ada alif lam, yang kedua tak ada alif lam. Isim yang pertama ada alif lam, isim kedua ada tanwin, isim kedua tiada alif lam. Kat sini. Bolehlah follow dia punya apa formula-formula dia ni. Contoh-contoh kesalahan. Contoh al-ilmu an-nuru ada alif lam. So kita tak boleh jadikan sebagai ayat. Contoh macam itulah. Okey, ni bila dah buat ayat, kita catiklah supaya kita dapatlah ayat-ayat yang kita buat tu. Jadi kita main tu tak kosong. Okey, kalau kita main ramai-ramai, kita tengoklah siapa yang menang nanti. Lepas tu korang akan dapat free gift. Free gift yang pertama adalah poster canvas formula dhamir, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Korang dapat canvas macam ni, dia sebagai board lah. 2 kali 2 kaki. Dapat lagi free gift bekas makeup ataupun bekas letak pensel ataupun bekas letak kad. Okey. Jom kita tengok cara bermain dia. Nanti keluarkan kad-kad ni. Kad warna pink dan kad warna purple. Kad warna kuning. Kad warna purple. Letak kat sini. Warna biru ni. Last sekali kad warna hijau. Jadi setiap orang akan ambil, ni ada 1, 2, 3, 4. 4 orang pemain. 4 orang pemain ni akan bermain. Dia sebenarnya minimum 1 orang. Maksimum boleh 7 atau 8 orang. Boleh je. So, seorang akan dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam tu dapat. Macam tu setiap orang akan dapat 3. So, caranya adalah dengan kita menyusun. Kita nak jadikan dia sebagai ayat yang lengkap. Al-mumarridah. Warna hijau kalau tak ada, tak sesuai, tak apalah. Al-mumarridah. Fawqa. Al-hafilah. Al-mumarridah. Fawqa al-hafilah. Ni al-mumarridah. Ni fawqa. Ni al-hafilah. Okey. Kita tengoklah markah dia. Al-mumarridah dapat berapa? 5 darajat, dapat 5. 5 markah. Yang ni tak ada. Kosonglah markah. Ni dapat 10 markah. Yang ni dapat 15 markah. Campurlah. 15 campur 10, 25, 25 campur 5, 30. Dapat 30 markah. Macam tu. So, ni lah dia cara bermain. Selepas 5 kali bermain, ambillah ni. Khuzni ba'da an tal'ab 5 jaulat. Ambil ni selepas dapat buat 5 apa? Pusingan. 5 pusingan. Ni kat sini ni kan dia kata apa?
adif darajatan wahidah. Tambah satu markah. Kalau katalah 5 pusingan tu kita dah dapat 140. Tambah satu. Macam tu. Kalau yang ni ada yang lagi yang dapat 20 markah. Ada yang dapat 20 markah. Ada yang dapat 5 markah. Macam-macam lah. Okey. Ada dapat 10 markah. Tu. So, ni dah dia cara bermain dia. Okey.